Kenapalah letak dekat bawah ni? Tak cantik je lah. Tak kemas. Saya akan tunjuk dekat abang kakak tempat letak ni paling cantik sekali di dekat bawah ni bersepah betul. Dekat mana saya nak letak ni? Kita ada 3D arch backdrop. Okey juga kalau kita letak sini. Tapi ini untuk supplement abang-abang kakak. Jadi kita tak kena letak ini, betul tak? So kepada abang-abang kakak nak 3D arch backdrop ni, kita nama dia 3D arch. 3D arch ni dia add on lighting. Setiap ada acrylic signature. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk 3D arch backdrop, boleh roger saya di Wonder Innovation Hub.